Saya pernah mendapat seorang pasien, dia datang ke Poliklinik Amar Medik. Mula-mula dia datang tu, dia sakit sangat-sangat sampai dia menangis. Lepas tu doktor pun buat pemeriksaan ultrasound dan dia pun setuju untuk buat rawatan di Poliklinik Amar Medik Ceras. Selepas sebulan kemudian, doktor jumpa dia semula untuk follow up dia semula. Lepas tu dia datang kali ni dia datang dengan senyuman. Selain daripada pasien tu, kita pula ada seorang lagi pasien, dia datang mengadu sakit belakang. Dia dah bagi tahu kat kita, dia pergi dah macam-macam tempat dia pergi, dia dah buat fizio, dia dah buat macam-macam lah dekat sakit belakang dia. Lepas tu dia cadang buat rawatan di Poliklinik Amar Medik. Lepas tu doktor pun cadangkan rawatan yang sesuai dengan sakit belakang dia. Dia datang kali kedua, dia datang lepas tu dia terus rasa menangis. First time akak buat rawatan yang sakit dia dah kurang. Dia dah kurang lah, dia dah boleh macam tidur dengan lena. Saya sangat gembira lah sebab dapat bantu pasien.